korang tambah benda ni, confirm best. Korang pernah tak tengok video yang cantik tapi macam ada yang kurang? Tunjukkan satu video daripada M. Safwan. Video dia memang best. Jom kita tengok. Saya juga nak explain kenapa sound effect ni penting dalam pembikinan satu-satu video. Jom kita review lagi sekali video tadi dan kita nak bincangkan tentang tanpa sound effect. Okay, bila kita lihat video tu memang cantik, transition dia semua, tapi tak ada sound effect. So apa yang korang rasa? Macam makan Maggi, tak ada perencah. Kita tunjuk video kedua dengan sound effect. Apa beza dia? Sebenarnya dia membantu menyelahkan pergerakan, memberi suasana dan menjadikan video lebih menarik untuk ditonton. Sebagai tambahan kita tengok, pernah tengok video Charlie Chaplin tak? Video dia tak banyak dialog tetapi dia lebih menarik dan juga kelakar. Boleh menyebabkan kita tergelak. Secara keseluruhannya, side effect bukan sekadar tambahan dalam video tetapi ia membantu menghidupkan suasana dan menarik perhatian penonton. Oleh itu, penggunaan side effect yang sesuai sangat penting untuk menghasilkan video yang berkualiti. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian membincangkan tentang multimedia design pula, membandingkan antara muka pengguna Facebook dengan Instagram. Okey, nak tanya dengan you all, antara Facebook dengan Instagram, okey, mana yang pastilah Instagram kerana Instagram ni interface dia lebih ringkas, bentuk visual dia lebih colourful dan berfokus kepada gambar dan video. Bentuk ini menarik perhatian pengguna dengan cepat dan sesuai untuk kandungan yang kreatif. Okey, manakala kalau Facebook pula menggunakan reka bentuk multimedia yang padat dengan maklumat antara muka, memaparkan teks, gambar, video, pautan dan menu navigasi secara serentak. Reka bentuk ini sesuai untuk pengkongsian maklumat, berita dan perbincangan komuniti. Okey, kita rumuskan sikit lah. Kalau macam contohnya untuk Facebook ni, kita nak buat karang panjang-panjang lah. Sebab kalau macam orang-orang yang suka berkarya zaman-zaman macam umur dalam 40-an ke atas, dia akan suka di Facebook sebab dia ada banyak maklumat. Tetapi kalau untuk orang-orang muda umur 25 dan ke bawah, dia lebih suka tengok Instagram sebab Instagram ni banyak caption tapi dia lebih banyak gambar. Perbandingan antara dua design ni ialah dari segi multimedia design, Facebook menekankan fungsi dan maklumat dan manakala Instagram pula menekankan visual dan pengalaman pengguna. Kedua-dua menggunakan elemen multimedia seperti grafik, video, animasi tetapi dengan pendekatan reka bentuk yang berbeza. Kemudian ialah multimedia design yang baik bergantung kepada sasaran pengguna. Facebook sesuai untuk kandungan maklumat dan manakala Instagram lebih berkesan untuk visual dan kreativiti. Secara keseluruhan, tugas saya ini meningkatkan kefahaman saya tentang kepentingan perancangan dan penggunaan elemen multimedia yang berkesan dalam menghasilkan video yang berkualiti dan profesional. Tugasan ini membantu saya memahami lebih mendalam bagaimana elemen multimedia memainkan peranan penting dalam penghasilan kandungan digital. Okey, kita jumpa lagi di segmen yang lain. Sekian, terima kasih.